Assalamualaikum. Jadi hari ni saya nak tunjuk cara penggunaan dan juga cara urut untuk minyak taring sawo ni. Bila kita sekali guna ni, adakah dah nampak kesan ataupun tidak? Kalau nampak kesan, korang kena beli ya. Pertama sekali saya akan ukur, saya ada garis line dekat tangan saya ni. Jadi awak tengok antara 3 jari kiri dan kanan saya yang ni semua dah rapat dah. So tengok line semua sama, okey. Jadi saya akan sapu minyak ni dan urut dekat jari yang ni. Okey, kita tengok ada perubahan ataupun tidak. Kalau ada perubahan, awak kena grab terus sebab minyak ni memang betul-betul menjadi ya. Okay, jadi saya pun dah urut dah tangan saya. Jom kita ukur. Bismillahirrahmanirrahim. Kalau nampak kesan, korang kena beli ya. Korang terus beli ya. Ayah alih kamera kejap. Okay, awak tengok balik. Okay, nampak tak perubahan dia? Sebelum dan juga selepas. Sebelum dan selepas. Jauh sangat ni beza ni. So macam inilah kesan dia selepas baru sekali kita guna. Jadi kalau awak masih lagi ragu-ragu, so tak perlu ragu-ragu dah. Ni antara minyak yang terbaik. Lemak ulas sawo, minyak lintah dan juga minyak belacang. Memang sangat-sangat padu. Okey, nampak? Nampak tak? Ni baru sekali guna Baru sekali guna. Line bawah pun dah lari dah. Nampak? Line atas pun memang dah lari dah. Tidak sama macam yang asal kita buat tadi. Okey, berminat awak boleh tekan order selalu sebelum kehabisan stok bila video ni dah viral nanti.